Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kerap ditanya oleh budak-budak Wahabi, Wahabi itu apa? Dan siapakah Wahabi? Jadi video kali ini aku nak kongsikan video Ustaz Wadi yang menjelaskan siapakah Wahabi dan apakah bahayanya Wahabi. Oleh kerana videonya panjang, maka aku buat bagi jadi beberapa siri. Dan aku jemput semua budak-budak Wahabi, sama ada yang tak tahu pasal Wahabi atau yang dah tahu tapi buat bodoh duk tanya lagi. Jom kita tengok, duk tunggu apa lagi. Apa masalahnya? Masalahnya ialah aliran Wahabi yang baru lahir 200 tahun yang lepas, mereka menyebutkan di dalam buku akidah mereka, akidah Wahabi mereka, di dalam laman web mereka, daripada mulut mufti dan ulama-ulama mereka luar dan dalam negara, bahawa akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah akidah yang sesat lagi menyesatkan. Bahaya tak saya cakap ni? Bahaya lah. Ni rakaman ada apa semua kan? Ada bukti kah? Tuan-tuan nak luar negara ke bukti dalam negara? Nak bukti video ke nak bukti bertulis? Bukti video dan bertulis luar negara pun banyak, bukti video dan bertulis dalam negara pun banyak. Sebab tu saya berani sebut. Tuan-tuan, menyesatkan 95% umat Islam dunia ini yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, iaitu hampir ke semua mufti Islam dunia bermazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nak mudah faham, mufti di Malaysia. Tuan-tuan buka laman web Jabatan Mufti Kedah, Jabatan Mufti Pulau Pinang, Jabatan Mufti Perak, Terengganu, Kelantan, sampai Sabah Sarawak. Apa akidah dia? Akan disebutkan dalam tu. Saya bacakan kepada tuan-tuan contoh. Satu contoh cukuplah. Satu contoh. Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan, panjang ayat, telah bersetuju menerima cadangan takrifan berkaitan ahlu sunnah wal jamaah, iaitu merujuk kepada ayat 1, akidah dan tauhid. Ni boleh buka ni, ini yang saya kata bukti ni. Akidah dan tauhid berdasarkan pegangan Imam Abu Hasan Asy'ari, mazhab Asy'ariyah, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mazhab Maturidiyah. Ini semua sesat. Macam mana? Bahaya ke tak bahaya? Kita nak duduk berkahwin, bermasyarakat dengan sekelompok kecil masyarakat yang berfahaman dan beraliran Wahabiyah yang menyesatkan akidah kita. Macam mana nak duduk dengan dia, tuan-tuan? Macam mana nak solat dengan dia, nak hidup dengan dia, nak bermasyarakat dengan dia, maka dia satu aliran yang ekstrim, yang bahaya, yang telah pun dikeluarkan secara berani oleh beberapa jabatan mufti dengan beraninya di Malaysia ni, antaranya Negeri Sembilan, Pahang, Selangor, Johor. Mereka telah menyerahkan tokoh-tokoh yang menyebarkan aliran ini dan tidak dibenarkan masuk ke negeri-negeri ini. Ada orang tahu, ada orang tak tahu maklumat tu. Oh, ada ustaz. Oh, dah kena sekat ustaz. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tahun ni 1438 Hijriah. Ni kita sampai malam ni, bermaksud lebih kurang umat Nabi Muhammad. Ni bukan cerita Imam Mahdi ni, dia macam nak pergi tajuk tu kan. Ni nak cerita tentang di mana mazhab Asy'ariyah, mazhab fiqh Syafi'i ni mula muncul, Wahabi mula muncul ni di mana?
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 1438 Hijrah sampai malam ni bermaksud kita kurun ke-15. Kita umat Nabi Muhammad yang hidup pada kurun ke-15. Ini dalam ilmu tarikh diajar. Saya sempat belajar 3 tahun dulu di Syria. Sekarang kurun ke-15. Satu kurun bersamaan dengan 100 tahun. Kalau saya tersasul, betul kan? Letih di sini. Satu kurun bersamaan dengan 100 tahun. 500 tahun, 5 kurun. 1000 tahun, 10 kurun. 1400 tahun, 14 kurun. 1438, kurun ke-15. Okey. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah. Kita tahun ni, malam ini, tahun ini kita 1438. Imam Abu Hanifah, ni saja contoh je ni. Imam Abu Hanifah An-Nu'man wafat pada tahun 150 Hijrah. Kita nak tahu satu ulama itu daripada kurun mana, lihat tarikh wafatnya, baru kita sebut dia ulama kurun sekian. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijrah, maka dia ulama kurun ke-2. Imam Malik ibn Anas wafat tahun 179, maka dia ulama kurun ke-2. Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, pengasas mazhab kita, wafat pada tahun 204 Hijrah, maka dia ulama kurun ke-3. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pengasas mazhab Asy'ariyah, wafat tahun 324, maka dia ulama kurun ke-4. Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, wafat pada tahun 505, maka dia ulama kurun ke-6. Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, wafat pada tahun 676 Hijrah, maka dia ulama kurun ke-7. Imam Ibn Taymiyah wafat pada tahun 728 Hijriah, maka dia ulama kurun ke-8. Al-Imam Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah, maka dia ulama kurun ke-10. Macam itulah. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, pengasas mazhab Wahhabiyah, wafat pada tahun 1206, maka dia ulama kurun ke-13. Sekarang kita kurun ke-15. Nampak tak? Inilah perjalanan umur umat Nabi Muhammad. Kalau kita nak mudah faham, baru kita nampak, oh jauh. Oh, Imam Syafi'i awal dulu, jauh. Maksudnya tahun-tahun yang awal. Imam Abu Hanifah 150 Hijrah, oh awal dulu. Nak banding dengan Imam An-Nawawi 676, oh dah tengah ni. Kita nampak dah ulama duduk di mana. Lepas ni kalau baca sirah, sejarah Islam, kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Syria, baru tuan-tuan nampak duduk di mana. Kan? Para sahabat radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW sendiri wafat tahun 11 Hijrah. Tuan-tuan kata, oh lagi awal. Lah Rasulullah 11 Hijrah. Kemudian Abu Bakar 13 Hijrah. Kemudian Sayyidina Umar selepas tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mazhab akidah kita ini mula muncul pada tahun 324 Hijrah, lebih kurang kurun ke-4. Dia juga mazhab yang awal. Abul Hasan Al-Asy'ari, dia yang asaskan akidah ini. Bermula daripada tahun 300 itu sampailah hari ini, malam ini 1438 Hijrah. Umur mazhab ini lebih kurang 1100 tahun, dan mereka ini digelar sebagai khalaf yang belakang ni. Lama tuan, 1100 tahun.
tempoh 1100 tahun ini ada ribuan ulama-ulama besar dunia Islam yang mazhab mereka juga adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada senarai nama, ratusan senarai nama para ulama yang mencapai tahap mujtahid. Tuan-tuan faham kan? Bukan imam mujtahid, bukan imam surau, imam masjid. Mereka yang mencapai tahap imam mujtahid yang hidup sepanjang 1100 tahun ini, yang mazhab akidah mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Datang Wahabi hidup di belakang sana, dia kata Asy'ariyah Maturidiyah ni sesat. Antara kitab yang ada di luar negara, Naqdu Aqidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, pembatalan akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, terbatal. Kitab tu bukan berusia 400 tahun, mustahil untuk dia berusia 700 tahun sebab dia baru dilahirkan. Kitab tu kitab moden ni lah, kitab yang moden ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara imam besar yang kalau saya sebut kepada tuan-tuan yang berakidah dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, antaranya Imam Daraqutni. Tuan-tuan pernah dengar hadis riwayat Daraqutni? Orang selalu baca hadis dia tahu. Okey, sebut masyhur sikit, Imam Al-Hakim. Ni ramai lagi orang kenal. Semua ni ada ratusan nama yang mereka ini menyebutkan dalam buku mereka secara langsung ataupun tidak langsung bahawa mereka adalah Asy'ariyah ataupun mereka adalah Maturidiyah. Imam Baihaqi, yang ni secara jelas mengarang kitab lagi, kitab akidah, bahawa dia adalah Asy'ariyah. Kan hadis riwayat Imam Baihaqi. Bagaimana tuan-tuan kita Wahabi adalah satu aliran yang paling besar dosa mereka dengan menyesatkan akidah umat Islam yang paling besar di dalam dunia ini sepanjang 1200 tahun. Apabila mereka menulis dan bercakap tentang bahawasanya Asy'ariyah dan Maturidiyah ni adalah akidah yang sesat. Sebab tu kita bercakap baru tuan-tuan nampak sampai di situ sekali bahaya aliran ini. Kalau tuan-tuan nak tengok video, sekarang pun boleh tulis dalam YouTube, balik lagi pun boleh. Yang faham bahasa Arab boleh tengok ceramah daripada Dr. Uthman Al-Khamis dan sebagainya. Banyak lagi lah yang lain, puluhan lagi yang lain. Abu Ishaq, Ustaz Abu Ishaq ni hak luar negara lah kan. Dan kalau